Hai, untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat akak abang dengan kita punya sleeping bag untuk kedua-dua sleeping bag kita ni tau. Okey, kalau akak abang nak tahu perbezaan antara kedua-dua sleeping bag kita ni, jangan lupa share kita punya video sampai habis. Okey, sleeping yang pertama ni nama dia ialah fleece sleeping bag tau akak abang tau. Dan dia punya material baju-baju macam kain asrama ataupun kain selimut rumah nenek kita dulu-dulu. Okey, untuk panjang sleeping bag kita ni ialah 175cm tau. So, akak abang yang mana yang tinggi 175cm ke bawah nak guna sleeping bag kita ni tak ada masalah tau. Sebab apa? Dia akan cover sampai bahagian leher. Okey, dan dia punya lebar ialah 75cm sahaja. Akak abang kalau beli dengan kita punya sleeping bag yang ni, akak abang akan dapat sekali dengan dia punya bag tau. Jangan risau bila dah simpan dalam dia punya bag, berat dia hanya 0.05 kg sahaja, ringan kan? Okey, untuk warna kita ada pelbagai jenis warna. Kalau akak abang nak tahu kita ada warna apa je, boleh masuk dalam live kita. Next, Ali nak tunjuk dengan kita punya premium sleeping bag. Kalau yang ni pula premium sleeping bag kita tahu, dia punya material ialah polyester cloth. Bahagian dia ada cotton feeling tau akak abang tahu. Dan kita punya sleeping bag ni special sikit sebab apa? Ada hoodie, akak abang boleh sahaja tutup kepala akak abang menggunakan kita punya hoodie ni. Untuk dia punya panjang ialah 210 tau. Termasuk sekali dengan dia punya hoodie. Kalau dia punya lebar pula ialah 75cm sahaja. Okey, kalau akak abang nak adjust dia punya bahagian kepala untuk ketatkan, boleh sahaja sebab dekat sini kita ada adjustable rope tau. Untuk kita punya sleeping bag, dua sleeping bag kita boleh masuk dalam kita punya washing machine dan boleh basuh tau. Kita punya sleeping bag hanya water resistant sahaja, bukan waterproof. Akak abang, untuk kita punya sleeping bag ni ada pelbagai jenis warna dan juga jangan risau dapat sekali dengan dia punya storage bag. Akak abang macam mana? Dah buat pilihan ke belum? Antara fleece sleeping bag ataupun premium sleeping bag. Kalau berminat dengan salah satu kita punya sleeping bag ni, jangan lupa klik dekat bag yang dekat bawah sekarang. Bye-bye!